Kalau PAS nak mengatakan bahawa inilah falsafah politik kami dan politik kami adalah Islam dan syariat Islam akan ditegakkan melalui perundangan sekian. Kalau you sokong, undilah. Kalau you tak sokong, tak apa. Saya rasa benda itu mungkin akan mendapat pengiktirafan dan penghormatan berbanding kadang-kadang taktik dan kaedah PAS yang kata, oh jangan risau, kita tak macam tu. Tapi actually macam tu. Sebab contoh yang diberikan tadi, soal saman di Kelantan, soal beberapa isu yang dibangkitkan yang memberi gambaran bahawa kalau PAS ada kuasa, dia memang akan mengubah gaya hidup sebahagian rakyat Malaysia. Saya tu Islam ni dia fleksibel, dia sesuai dengan seluruh dunia. Ada hujah bahawa hukum Islam hanya terkenal pada orang Islam saja. Ada hujah ahli-ahli fuqaha, dia merangkumi semua orang. Jadi pandangan mana yang kita nak pakai di Malaysia itu terpulang kepada bila sampai masa untuk dilaksanakan.